Okay, sini aku nak pesan. Korang yang nak beli tiket flight, kena tengok betul-betul nama yang dalam pasport dengan tiket flight. Kena sama. Masa nak beli tiket flight tu, nama kena sama dengan pasport, okay? Jangan jadi macam kita orang sebab tersalah kira nama kakak. Sebab nama kakak dekat dalam pasport tak ada. Binti Muhammad Fadlan tak ada. Tapi dalam tiket flight, ada binti. So benda tu tak boleh lah. Korang tak boleh check in dekat kios nanti. Kena pergi counter. So hati-hati tau. Ni nasib baiklah Asia. So senang jugalah kan. Lepas tu daripada Japan pula kita orang check in siap-siap je dekat online. So nanti letak bag je, drop luggage je dekat counter. So ni dekat dalam flight. Asia tak ada screen So pandailah cari hiburan masing-masing. So dah sampai Japan, kita orang isi visit Japan. So senang isi awal-awal visit Japan tu supaya nanti tak kelang kabut, okay? Tak payah nak isi borang kat sana. Ni semua gambar-gambar. Ni yang ruang solat yang kita orang solat tu memang bersih gila ni gambar tidur dalam kereta yang kesejukan. Gambar dekat Kamakura cantik. Kita repeat je lah balik sebab sayang nak buang gambar-gambar tu, nak simpan dalam vlog nanti boleh tengok balik. Gambar tidur tengah-tengah masing-masing sebab tak cukup tidur. Okay, Mount Fuji. Okay, cantik. So ni gambar kita orang dekat Gotemba. Dekat Gotemba kita orang tak beli apa-apa pun sebab barang dia macam dekat JPO je, dekat GPO. Ni solat. Dah solat, kita orang terus pergi ke Fujikawa Gochiko. Okay, sampai kat guest house, kita orang makan dulu. Masa ni penat gila, makan siap-siap sebab sebelah tu memang restoran dia je. Guest house ni aku jumpa dekat TikTok. So macam dia memang owner dia Jepun, isteri dia Indonesia. So memang Muslim lah. Mak laki aku dah tidur, penat gila barai land kisah gila. Memang dia tidur tu, dia tak sedar apa dah. Sampai subuh baru dia sedar, baru bangun. Kita orang makan kat sebelah tu memang halal lah. So boleh order ayam, kakak order apa ni udon kot. Memang sedap memang refreshing bila sejuk-sejuk makan sup-sup kan. Memang sedap gila. So kita orang makan dulu kenyang-kenyang. Sup panas-panas sedap ibunya. Tapi harga makan jangan tanya dah berapa. Okay, order sikit kita orang cakap. Harga makan, kalau korang makan restoran memang mahal. Satu mangkuk macam tu RM50, RM60 tu biasa. Sebab tu kita orang kat Jepun, kita orang bajet satu hari seorang 100 sehari. So sehari kita kena bajet makan 500. Tak kira lah tonggeng ke terbalik ke, 500 tu memang kena ada untuk makan, untuk bajet makan. 500 sehari. Kalau kurang lah, kalau lebih nasib lah, apa pandai lah kurang kan. Itulah yang bajet kita orang. So kita orang stay kat sini, guest house TP Fujiyama. Thank you. So kita orang ni bukan owner kot, staff kot. Nampak Mount Fuji. Nampak lagi Fuji. So rumah ni murah gila. So aku suka sebab dia memang macam rumah Jepun, betul-betul macam rumah Jepun. Dan dia murah. Tapi siapa yang tak boleh nak berkongsi bilik air tu tak boleh lah duduk sini. Sebab kat sini toilet kena kongsi, jamban pun kena kongsi. Level belah atas ada satu jamban dengan satu tak ada. Atas ada satu jamban. Bawah ada satu jamban dengan tempat mandi. So kena isi nama lah siapa nak mandi apa semua kan. Tapi buat masa kita orang stay tu, kita orang tak berebut dengan orang pun, okey je. Ni korang terbalik kalau sendiri tengok rumah dia tu macam mana. Rumah dia memang bersih. Rumah kat Jepun jangan risau, memang bersih gila. Tengok heater dia cool tau. Ni dia tunjuk lah. Jamban. Downstairs toilet. Toilet. Jamban semua automatik lah. Tak payah sibuk nak sibuk lah. Okay, tu ada Washing machine. Bathroom, tempat mandi. Wash machine tu boleh tak ada je, tapi kita tak boleh pakai. Shower. So dia tunjukkan kita bilik kita dapat bilik bawah. Kita bawah je, downstairs. Untuk hari pertama ni kita dapat bilik bawah, hari kedua kita kena naik atas. Tapi beg-beg semua dia angkut buat naik atas. Saya dah beg aku berat. Traditional. Very nice. Memang selesa gila bilik besar gila. Memang best lah. Memang luas, best. So nice.
Lepas tu tapi sejuk lah pada aku dekat Fuji. Untuk aku memang sejuk. Sejuk gila, tak tahulah. Aku rasa sejuk gila dekat Fuji, tak tahan. Biar dekat Izawa lagi. Izawa bagi aku okey. Kita dia pasang heater untuk kita apa semua. Rental Semua orang dah tak sabar dah nak baring sebenarnya. Aku pun tak sabar nak baring. Tapi itulah nak buat macam mana. Mak-mak ni dia kena sediakan baju untuk esok. Kena sediakan baju. Esok baju. Ni dia tunjuk. It's okay. Ada Fuji. Very nice. Kalau tidak nampak Mama Fuji Very gitu. traditional. Tapi so dah tak nampak dah dia Fuji. terhalang dengan rumah tu. So Okay, kita orang murah je 2 hari RM500 lebih. 2 malam RM500 lebih. Oh, murah lah. Bagi aku murah lah dekat Fuji. So tengok tu pemandangan. Sempat lagi tu intai tu kat luar sebelum nak gelap. Masa ni nak gelap dah, nak maghrib dah. Tapi baru pukul 5 macam tu. Tak apa lah. Okay lah. So dah siap-siap kamar semua. So aku tidurlah untuk perjalanan esok pula. Fuji sen. So hari kedua kami. Hari kedua ke? Hari pertama lah kan. Hari pertama di Japan. Telur apa? Ada tak Masa telur? ni kita orang pergi 7E, beli Banyak breakfast. makanan kat sini. Breakfast dah siap-siap. Kita orang memang kena bagi anak-anak makan dulu. Sebab kalau tidak nanti bising ni mulut masing-masing. Tak nak bising-bising. Ibu pun jadi tak diet dah. Sebab pagi-pagi ibu makan je terus. Makan nasi terus dengan salmon. Sebab nanti kalau tak makan, tiba-tiba lapar nanti. Tiba-tiba lapar mana nak cari makanan kan. Bukan senang nak cari makanan halal. So makan je siap-siap. So kita orang makan nasi dengan salmon. Macam biasalah. Lepas tu belilah biskut-biskut apa kan. Baju tu aku pakai 3 lapis ni dalam. Sebab tu nampak kembung semacam je. Okay, kita orang makan dulu makanan kereta. Sebab tak ada tempat makan satu. Lepas tu sejuk kan. So duduk dalam kereta lah. Dekat Japan makeup sangat on point ya. Maybe aku rasa sebab mood bercuti tu kot. Tengok pagi-pagi aku dah makan brulee. Kisah pula. Diet tak diet. Habis dah diet. Sebab nak makan apa dessert dekat Japan ni pasal banyak sangat tengok TikTok. Itulah pasal dekat TikTok orang dah suggest dah nak makan apa kat 7E kan. Aku pun lagi menggelupur lah nak makan semua. Tapi tak boleh makan banyak pun. Sehari satu je dessert yang aku akan makan. Tak nak melampau sangat kan. Walaupun hati tu rasa macam membuat-buat nak makan banyak dessert, banyak aiskrim, banyak biskut kat sana. Tapi kontrol jugalah. Tapi tak kira lah. Makan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tu apa kot? Tu apa? Enggak am. Raya lah kot? Lam. Kek bulat. Dia. Tu letak kat matahari je. Sumpah korang, cream brulee ni sedap gila. Sedap sangat. Takkanlah korang nak diet kan. Mestilah nak makan dah sampai kan. Macam jenis aku pula takkan beli benda-benda ni kat Malaysia. Kat Malaysia memang kalau diet aku memang akan diet je. Cik wah. Bila pergi travel lah kita akan makan kan. So lepas makan rasa sikit dah lah. Lepas tu kita makan nasi pula. Makan nasi, makan sayur banyak. Sebab salad kat sana fresh. Fresh dan salmon tu sangat sedap. Hari-hari makan salmon tak jemu pun. Ada bawa sambal nyet siap. So memang sedap lah makan. Untuk breakfast pagi macam ni aku tak tahulah berapa harganya. Sebab memang Lan yang akan beli, yang akan bayar semua. So aku tak tahu apa harga. Nanti aku tanya dia balik tau. Tapi tak silap aku salmon tu baru RM6. Nasi tu dalam RM2 satu pack. Tak silap akulah. So pagi-pagi kita orang makan breakfast dekat 7E je. Lepas tu minum kopi. Kopi 7E sedap gila. Ni yang memang tak ada gula, sepahit sikit. Pahit dia macam menyengat. Tapi lama-lama sedap je. Macam latte ni RM4 je. Murah kan. Tapi dia bukan rasa tipu. Dia tak rasa tipu pun. Dia rasa macam betul-betul. Macam salmon tu kita makan salmon betul. Bukan salmon tipu Aduh, kelakar lah. So dah kenyang. Kita mulakan perjalanan. Okay, first stop kita dekat Lawson yang viral tu. Ini Fuji Kawaguchiko Station nama dia, tempat dia.
So kalau orang yang naik bas, turun kat sini lah. Turun kat sini memang tarik beg. Memang aku tengok orang semua struggle lah tarik tolak beg kat sini. Kita orang just singgah je kat sini, ambil gambar sikit. Lepas tu kita orang straight ke Japanese Village. Okay, sebabkan video ni dah panjang, kita jumpa next video, okay? Ni nampak tu ada orang jumpa kahat tepi jalan. Dia nak berhenti sekejap. Tapi tak boleh buat apa pun. Okay, jumpa next episode. Bye.